Pernah tak korang berjumpa projektor yang boleh rotate sebanyak 360 darjah? No! Inilah yang aku nak bagi tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua orang. Hari ini aku nak review satu projektor daripada Lumos, iaitu Lumos Float. Projektor rotasi 360 darjah yang boleh lekat dekat dinding ataupun dekat siling dan juga dilengkapi oleh Skytrack. Jimatlah ruang korang sambil korang menikmati movie-movie yang ada dekat Lumos Float ni. Ada 3 warna menarik, ada perak, ada emas dan juga ada merah jambu. Dan resolusi dia adalah 1080p. Maksudnya Full HD lah. Mempunyai 3000 kecerahan dan juga ada speaker dalaman dan juga potongan harga sebanyak 50% berbanding dengan harga projektor yang lain yang berharga 1500 dan juga 3000. Jadi apa yang menariknya tentang projektor ni? Dia mempunyai 360 darjah, jadi korang semua boleh rotate sesuka hati korang. Nak pusing seantero dunia pun untuk korang menonton movie korang dekat dalam projektor Lumos Float ni. Sebab apa? Mereka adalah projektor 316 yang pertama di Malaysia ini. Dan juga korang boleh menikmati menonton movie yang seluas skrinnya 150 inci. Gambar macam aku cakap tadi, diorang mempunyai 1080p. Ini menjadikan Float 225% lebih jelas dan terang. Sebab itulah diorang mempunyai 3000 lumen terang, memberikan kualiti grafik dan warna lebih hidup. Jadi macam korang tengok muka aku ni, hidup tak? Hidup! Jadi projektor ni dilengkapi oleh Netflix, YouTube, Wi-Fi, Bluetooth dan juga Android OS. Jadi semua dah lengkap dah, tak payah macam diorang ada apa dalam ni, diorang ada berimas ya, I pening kepala, I tak nak cari projektor yang kosong. Tak payah risau. Jadi projektor ni semua dah ada, semua dah lengkap. Kalau tak percaya, you tanya husband you. Mereka juga ada wireless mirror casting. Jadi korang bolehlah daripada phone ataupun tab korang untuk mirrorskan untuk gambar itu masuk dalam projektor dan korang boleh tengok movie korang. Jadi dekat dalam tu korang nak buka IG ke, buka TikTok ke, buka apa ke, jadah ke, semua mudah menggunakan mirrorless casting. Mirrorless. Tak percaya? Tanya husband you lagi. Mereka juga ada sistem dual speaker. Jadi dekat situ korang boleh dengar lah suara movie tu dengan lebih enak, lebih jelas, lebih menarik, tertarik. Kau memang the bomb. Cantik, menarik, tertarik. Kau memang the bomb. Jadi apa yang aku boleh cakapkan, brand ini memang dipercayai. Sebab sebelum ni aku pernah je menggunakan Lumos projector yang lain modelnya. Tapi kali ni lagi cantik, lagi jelas, lagi lawa, warna-warni Hari Raya Aidilfitri. Tak percaya? Tanya husband you lagi. Jangan tanya aku. Tanya husband you. Dan juga aku dapat tahu mereka dapat respon positif daripada rakyat Malaysia. Tak percaya? Tanya husband you lagi. Masih! Jadi dengan model regular ni harganya 599 dan juga untuk smart punya harganya 649. Yang 649 ni dah siapkan semua aplikasi dalam tu. Jadi bagi aku memang memudahkan dan murah lagi. Tak perlu korang nak cari projektor-projektor yang kosong yang harganya mahal. Dan juga mempunyai waranti 1 tahun. Korang boleh dapatkan dekat laman web official mereka dan juga korang boleh dapatkan dekat Shopee. Untuk aku, adakah ia berbaloi? Yes, bagi aku memang berbaloi dengan bajet korang sendiri. Boleh bawa ke mana-mana saja. Nak bawa pergi balik kampung, nak bawa pergi camping, nak bawa pergi memancing, nak bawa pergi sini, nak bawa tengok wayang dalam rumah, luar rumah, simpang rumah, berumah rumah, rumah tangga. Tak tanya? Tanya husband you. Dan itu saja aku punya review. Jangan lupa tekan butang like, jangan lupa tekan butang share, jangan lupa tekan butang subscribe. Sebab subscribe tu percuma guys. Kalau bayar tu pun jadi member. Dan kalau korang berminat, pergi laman web diorang.
kecil, compact. Ringan lagi guys. Ringan. Wangi lagi. Sebab tadi terkena kaki aku. Jadi guys, kita jumpa lagi video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tanya husband you, tak percaya tanya husband you. Yeah. Tak ada lagu tu.